Hello guys dan Assalamualaikum. Kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft. Jadi Minecraft ini adalah server bernama Tower of Mining. Ya, Tower of Mining sudah update yang terbaru, yang di mana kita dah update yang farming, mining dengan tu semua apa-apa benda lah yang kita mau buat kan. Jadi sebelum tu korang like, subscribe kalau korang suka video ini. Dan ya, aku akan membuat video yang baru. Jadi dah lama guys. Dah 3 atau 2 minggu sudah lama dah tak buat. Jadi sekarang ini aku sudah buat ya guys. Jadi kita akan mereview semua benda. Jadi berita dengan rumah Mios MC sudah tiada ya guys. Berita rendang ayam, melon atau melon atau pumpkin sudah tiada. Rumah sekali rumah Mios MC pun sudah tiada. Jadi yang tu sudah update, dah tukar kepada yang baru. Jadi yang tu kita akan membuat review yang baru. Jadi tukar kamera dalam 2000 tahun. Okay guys, jadi kita sudah berada dekat lobby. Yang dekat lobby ni sudah membesar guys. Korang boleh tengok update yang baru. Punya besar mat. Korang boleh tengok sini, mining dengan farm. Ya, mining dengan farm ni dua-dua sudah ada. Ya. Ni support GCM, quest dengan PvP arena, Tower of Mining. Subscribe Barau dengan Mios MC. Jadi kita ada PvP arena dengan quest ni dah coming soon Jadi yang PvP arena ni kita sudah ni korang boleh tengok. PvP is ready to fight. Wow. Korang boleh tengok lah macam mana PvP is ready to fight. Tapi tak ada orang Jadi aku seorang je kat server ni. Owner dia server, owner dia aku Korang boleh tengok ada mining saja. Jadi yang ni kita akan letak apa-apa saja. Idea dia adalah Mios MC. Jadi Mios MC kita akan tu. Kemudian someone going mining. Someone pergi mining. Jadi mining dia tempat berbuangan sampah yang di mana kita boleh tempat buang sampah ataupun item lah kita panggil. Okay, jadi yang ni tempat untuk apa tu? Untuk apa yang kita panggil, kita membuat tu. Kita membuat batil, lepas tu letak tu. Lepas tu dan ni adalah tempat biasa kita buat. Ya, macam biasa. Dan ada benda ni kita boleh craft pakai crafter. Dan level ni boleh buka untuk ni. Sabar. Kita boleh letak lock. Yes. Lepas tu kita on. Yo, boleh buka. Yo, chill bro. Lepas tu korang boleh tengok dia punya tu semua sudah full Dan enchant macam biasa. Yang ni macam biasa. Kalau kita buka pun macam biasa. Itu pun macam biasa. Ya. Sekali dengan kayu dengan stone dia dah bercampur. Yang ni macam biasa tapi lain lah. Ni pun sama. Yang ni adalah yang ni adalah dari netherrack betul lah. Netherrack. Ya betul. Jadi netherrack ni boleh craft pakai diamond sekali menjadi smithing template. Kita ambil smithing template, lepas tu kita craft macam tu lah. Dan kita ada secret apa ni? Secret NPC yang di mana kita boleh bayar
Nak apa? Nak makan apa nak? Makanan apa nak? Okay. Makanan apa kita ambil? Ada roti, ayam goreng, kek dengan daging lembu. Apa-apa kita nak. Jadi yang ni kalau ada ruang kosong, jadi pada yang apa tu, yang idea yang terbaru Mios MC. Jadi kalau dia join dia ni dan ya, kita sudah coming soon di tempat mining dengan tempat farm PVP arena. Dan farm adalah ni. Ya, ada sugar cane dengan apa tu, wheat farm. Kita okay, yang ni sugar cane punya ni, sana sudah, sini sudah. Sebab ada redstone yang berhampiran dekat sini. Korang boleh tengok macam mana. Yang ni ada signal. Okay, macam ni lah. Yang ni ada tu stone. Lepas tu yang ada macam tu dia boleh farm sampai ke sana. Signal kita panggil. Dan ya, itu saja. Dan ada komposter. Kita tak nak komposter, kita ada bone block. Dan ya, sama dekat tempat mining. Jadi guys, nampak tak apa yang review tadi? Wow, review tadi tu agak lain. Jadi korang boleh tengok macam mana dia punya view. Lepas tu kita ada quest. Lepas tu kita akan tunjukkan quest 1, 2, 3. Dan ya, kita sampai sini sahaja ya guys. Disebabkan ada benda yang nak dikongsikan sebentar lagi besok. Dan bye bye.